USM betul dipermudahkan lah. So far, Alhamdulillah, jalannya berjalan lancar seperti yang kita plan cover semua. Dan pengurusan Abang Jamil memang tip-top lah. Semua pelakon dah, Alhamdulillah selesai. Alhamdulillah majlis berjalan lancar. Terima kasih juga pihak kru Abang Jamil sebab majlis ni beliau dia comel je. Alhamdulillah banyak sangatlah membantu lah sebab kalau ada flu apa semua ni memang follow dan hari ni semua smooth lah. Alhamdulillah. Daripada awal sebelum dan semasa majlis memang pihak Abang Jamil sangat-sangat banyak membantu. Tak boleh fikir banyak. Smooth sangat-sangat. Alhamdulillah lah. Kalau ikut care tu memang smooth sebabnya daripada pagi saya mari kita bersiap tu tak ada sebarang halangan. Smooth je sepanjang majlis. Sebab saya nak buat intimate wedding. Konsep minimalis baju ni sesuai lah dengan tema Abang Jamil. Decoration ni okey sebabnya masuk dengan saya punya tema dengan mengetahui semua okey lah seperhati semua. Kalau dari segi kemudahan tu semua cukup lengkap lah. Even bilik persalinan lelaki, even tempat untuk kuih cukup belakang. Dan untuk kelamin set macam mana cerita tak payah fikir lah. Mari je. Bawa diri je tinggal. Buat dekat rumah Abang Jamil ni bagus sangat-sangat sebab saya banyak membantu. Bagi tempat pun comel, klasik, tim dia pun okey. Bukannya duduk senyap ya. Sebab saya kalau buat rumah banyak mikir. Saya mencari tempat yang orang perlu fikir. Saya bayar sahaja. So far kalau ikut care daripada start kita engage dengan rumah Abang Jamil sebab kadang kita busy nak reply tu pun. Tapi baguslah tim Abang Jamil pun ada follow up program majlis and sentiasa update kita ni dekat mana status sekarang tu. Baguslah. Saya akan recommend lah. Yang mana single-single tu saya akan recommend lah. Smooth, responsif, friendly. Ingat bawah, ingat rumah Abang Jamil.